hati. Kali pertama melihat kau muncul menjelma, ku pejamkan mata, harapkan ini mimpi semata. Sedarkah diri, sang bidadari menuju hati. Mulutku terkunci, mataku berkedip tak berdaya. Ku tuliskan rasa hati yang berkocak. Salah lagi. Luahkan segala rasa cinta hati ini. Terciptalah satu nota yang terawal untuk dirimu yang ku cinta.
That's the song. Okay, that's the song. Cuma dia macam ada satu gap yang macam dia macam too boring. Tiba-tiba dia macam so saya nak panggil acap boleh no hal. So dia macam a little bit weird, a little bit cringe, a little bit saya suka awak, terima kasih. Saya pun suka Alpha Night. Sikit yang risau. Dia macam terlalu bosan. Okay, supposed to be lah. Saya nak buat dia macam more to catchy lah, Gugupnya hati kali pertama melihat kau muncul menjelma. Ku pejamkan mata, harapkan ini mimpi semata. Sadarkah diri ini sang bidadari menuju hati. Mulut terkunci, mataku berkedip terberdaya. Dah, yang tu lah lebih kurang lah. It's supposed to be that punya rhythm lah. Tapi I just want to make it more, dia macam sedih tak sedih. Sebab saya baru je tulis lagu ni about that petang tadi lah. Okay, saya baru tulis lagu ni petang tadi, so yeah. Lagu ni adalah menceritakan actually one of my friends lah. Okay, one of my friends, not friends lah, I mean like my contact lah. Dia macam kenal macam tu je. Dia nervous. Dia jumpa, alhamdulillah dia orang masih lagi bersama sampai sekarang. Okay, alhamdulillah. Congrats, jatuh 2 kali ni. Congrats to my friends. Okay, tanya. So lagu ni adalah mengisahkan lah. Kejap alamak. Kisah ni adalah terciptanya lagu ni adalah sebabkan kisah dia lah. Okay, and the story is about when I was in middle school. Dia berjalan and then dia nampak this one girl, like, cantik tu dia. Dia macam, aku tengok, dia ni cantik mat. Macam ni. So saya macam, kau gila try lah. Saya kata nak try, go ni macam tu. Lepas tu dia kata, tak apa, aku tak berani nak cakap ni. Tak apa, steady. Lepas tu cakap dengan dia, tapi kau kena try old school kot. Mungkin lah sebab more ladies, more girls like old school kan. Macam aku cuba tulis surat untuk dia. So, macam okay, dia tulis surat. Okay, it's a very sweet thing. It happens in one day. Dia tulis lirik, dia tulis agak berpuitis sikit lah. Okay, dia agak berpuitis, dia agak cringe lah. Okay, dia macam, hi, hello, assalamualaikum. Lepas tu saya macam tampar bahu dia, macam, Pak, asal awak macam ni, bagi salam dulu baru cakap hi boleh? Dia kata, okay, assalamualaikum, hi, hello. Okay. Lepas tu dia tulis, first time aku jumpa hang dekat buku 5 kaki 5 koperasi. Macam tu lah lebih kurang cerita dia. Lepas tu dia kata kaki 5 koperasi, and then mulut aku terkunci, tak mampu bersuara. Okay, macam tu lah dia punya ayat. Lepas tu melihat kau berlari melihat kau melintasi di depan mata. Macam tu lah dia punya cerita. So one day tu dia bagi, so nak balik lah, dia macam, nak ambil ni surat ni untuk hang. Dia gentle lah, dia macam ambil lah surat ni untuk hang. And then tomorrow esok saya tengok member saya, dia tunggu depan pagar. He wait for that girl, and then the girl datang sekolah, bapak dia drop. Okay, and then dia pegang surat tu, dia bagi surat tu dekat kawan dia, dekat kawan saya. Dia macam, okay, and then dia berjalan berdua. Aku cakap, shit, sorry. Saya macam, macam tu je kau dah ni, kau tinggal aku macam tu je. Faham tak? Dia macam,
Nak sedap-sedap PM. Weh, rumah terbuka je lagi ke? Apa? DM dia jap. Rumah terbuka, ada makan-makan ni? Ada lemang ke? Kan, saya raya kan sebulan. Kan raya dah habis Saya tak selalu tengok kalender. That's the story lah. Okay, so saya ingat balik cerita tu. MC, thank you for your mosquito ikan keli yang tengah terkejun tu. Thank you. Okay, so itulah kisahnya. Saya teringat tadi, saya macam baring-baring, so macam saya gelak seorang macam aku teringat lah satu orang member ni ada cerita-cerita. So saya pun buat lah. Saya ambil buku, ambil pen dan macam, so this song is for him about 6 years ago lah, when I was 15. Masa tu pakai mask ke. When I was 15 kot, 16. Masa tu saya tak pandai main gitar. Okay, then yeah. Tapi ada lagu ni saya tak buat ni lah sangat lah. Tapi saya cuba, saya cuba untuk make it more interesting. Sebab tadi tu dia macam agak mellow sangat sampai ke hujung. But I will do it lah. Tapi saya akan simpan chorus dia yang macam ku tuliskan di wajah. Okay, tapi bukan saya yang nyanyi lah. Maybe kalau ada rezeki lah, saya akan bagi lagu ni kat orang lain lah. Okay, sebab you guys see my range. Okay, lagu ni saya buat bukan range saya pun. Sakit tangan tak main gitar. Actually, sakit tangan tak main gitar. Okay, first 2 months. Okay, your left hand, this one is left hand. Okay, sebab dia mirror. First left hand. Wah, thank you kilat. This first 2 months left hand, your left hand, okay, dia macam sakit kat sini tau. Okay, if you guys don't have pick and you guys use your thumb, right thumb, macam ni hari-hari, dia akan luka satu. Dia akan luka, kulit dia akan terkoyak. And that's the good thing sebenarnya, sebab dia mengeraskan benda ni. Then after that, you guys will get used to it lah. Dia macam, oh, tak ada apa dah, macam tu lah. Macam saya, macam Sky rasanya, saya dan Sky ataupun para baskers akan rasa lah benda tu. Di mana kita main satu hari dalam 30 to 50 song to 100 song. If kat tangan kita akan bengkak kat sini, biru, maybe biru, hijau, and ada berkerak kat sini. Bukan berkerak, dia macam, you know, the thing like that. Okay, tapi dia keras tau. Okay, benda tu agak menyakitkan lah. Okay, bila dah sakit-sakit, tiba-tiba sehari tu kita off day, and then lusa kita main lagi, dia akan sakit sangat-sangat. Dia sakit gila. Macam tu, dia sakit yang tak tahu cakap. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. Bila start main gitar, saya main gitar start masa tu form 1. Saya malah nak pergi sekolah. Saya ambil gitar, saya pegang, saya cakap dengan mak saya nak belajar main gitar. Cik nak guna excuse kan. Masa tu mak saya marah, aku pergi sekolah sekarang, aku pergi sekolah. Okay, tak pergi sekolah. Tapi saya start betul-betul fokus on gitar when I was 14 to 15. Nak masuk ke era 15 lah, macam tu kan. Lebih kurang macam tu. Pandai main ukulele tak? Kalau saya pandai main ukulele pun maybe chord D, sebab D dengan gitar sama je. Yeah. Esok sekolah jangan lama-lama. Alah, scuba. Okay, dia macam ni lah saya. Okay, kalau sekolah selalu bangun pukul berapa? You guys selalu bangun pukul berapa kalau pergi sekolah? Like pukul, saya selalu lah ni, tapi jangan ditiru lah. Okay, jangan ditiru lah. Saya selalu tidur pukul 2 pagi. Okay, on that range lah, 1, 2. Lepas tu saya bangun pukul 5.30 kot. Okay, macam tu lah. 5 same like 5, 6. Tapi lepas dah mandi tu saya tidur balik. Mandi, dah siap semua, tidur balik. So, pukul 7 tu saya baru gerak pergi sekolah. So saya sampai depan pagar tepat 7.21 ataupun 7.25. Lambat macam seminit 2 lah, macam tu. Yeah. Tapi jangan ditiru lah, okay. Benda tu memang tak baik untuk otak lah. Dia lain orang, lain cara kan. Janganlah tidur pukul 2. Okay, sebaik-baiknya lah, selewat-lewatnya, sepaling lewatnya pun dia kena tidur pukul 11. Paling lah. Itu paling minimum lah, tidur pukul 11. 7.30 pagar tutup dah.
pada Araf tak ada pagar yang tutup sebelum 7.30. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kan? Memang pagar tutup, kan? Longkang besar naik ke, kan? See? That's the selagi kita ada kemahuan untuk belajar kat sekolah. Okay, kau sorry cikgu, minta maaf cikgu. Kalau cikgu tengok live ni, minta maaf banyak-banyak. Dah merah dah muka ni lah. Jangan dia jangan dia ajar bukan-bukan. Ya, saya tahu. Tapi saya kata ini pengalaman saya. Ambil yang mana baik, jangan ditiru yang mana yang buruk. Okay guys, jangan buat. Okay, Nuin, thank you. Okay, jadi sebenarnya saya buat lah sebab nak tunjuk tu je. Saya buat lagu baru dengan bangganya, walaupun tak siap lagi. Saya kan memang excited punya person. Okay, tapi oleh kerana ramai lagi yang kat sini saya akan belanja lah. Okay. Ayuh, benda ni phone aku lag. Saya minat Abang Araf. Thank you. Saya pun minat Alpha Knights. Saya peminat Tegar Alpha Knights. Aku tak tahu kenapa dia pakai chord yang macam gini, menyusahkan aku je. Saya mau belajar lagu ni sebenarnya. Just a chance to win your heart. You could set the boy on. See you on the moon, watch me let it fly. In the mountain you could point to, I wouldn't climb. It's crazy but it's true, there's nothing I won't do. I risk it all for you lah. Susah lah kod dia. Kejap. Sorry. Saya cuba, okay, saya cuba. See you on the moon. Moon. Betul ke tidak chord dia ni? Sekejap eh. Oh, patutlah. Sorry. Patut tak jadi. Sorry. Kita mula balik. Sorry. For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything you ask me to. Saya tak tahu tau lagu ni. Sorry Say you on the moon, watch me let it fly. And a mountain you could point to, I wouldn't climb. It's crazy but it's true, there's nothing I won't do. I risk it all for you. Nantilah aku study. Tunggu jap. To hold your hand and conjure mine, I'm trying to be your man to the end of time. Okay, saya tahu kau. Sorry lah. Saya cuba. Okay, one last time. Okay. Say you on the moon, watch me let it fly. And I want to you could point to. Okay dah, cukup. Sorry.
Sorry. Apa? Bruno Mars bukan? Mas Bruno, yes. Mas Bruno. Okay, saya kena berdiri kot. I say you on the moon, watch me learn to fly, and a mountain you could point to, I wouldn't climb. It's crazy but it's true, there's nothing I won't do. Or is it my way? Sorry. Okay. Esok lah Okay. Nanti. Okay, saya study. Saya for Alpha Night saya study lagu ni, okay? Tak, hidung saya tiba-tiba berair pula. Dia macam, you know guys. Okay, I'm so sorry, okay? So sorry for today. I'm so sorry. Apa yang ketuk-ketuk tu? Sorry lah. By the way guys, saya rindu Awinit lah tiba-tiba. You guys, okay, kepada yang dah tahu Awinit, congratulations. Kepada yang tak kenal Awinit, he is my okay. Dia macam, he is one of my brother lah, okay, you know, when big stage lah. Tapi sekarang saya dah kurang WhatsApp dia, saya dah kurang contact dengan dia. Tapi when kita orang jumpa, kita orang selalu je borak macam biasa, you know. Call lah Awi sekarang. Saya tengah buat live, macam mana nak buat, nak call dia? Saya satu phone je. So lagu ni saya, sebab saya rindu dia. Saat hatimu terluka, aku menemanimu, membasuh air matamu. Namun mengapa? Is it the real chord? So I should do this. Okay, one more time. Saat hatimu terluka. Asal aku tak boleh nyanyi ni? Inginkan mengapa sulit untukku. Is it the real chord? Sorry guys. Oh ya, patutlah. Saat hatimu terluka, akulah yang menemanimu, membasuh air matamu. Namun mengapa ketika hatimu telah tersenyum lagi, aku yang kau lupa. Celain je. Tak sadarkan selama ini ku juga selalu inginkanmu. Mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu. Dah lah, malah aku nyanyi malam ni. Semua nyanyi semua tak kena je. Lagu bahagia lagi. Nantilah, nanti okay. So next. Jangan menekan-nekan cak. Ya, sorry. Suara ada, cuma hidung saya sumbat. Macam aduh. Nak layan tak? Takkan tak nak orang nak bagi. Saya terima je dengan sepenuh hati.
Aku rasa aku demam tu sama lah. Tak, hari tu saya salah setting aircon ni. Supposed to be saya selalu tidur aircon 22 je, 21. Tapi malam tadi saya set dia 17. Lepas tu saya lupa nak set timer. Jadi dia terbuka all the way kan. And kipas pula terbuka masa tu, nombor 7 ke nombor 6. So macam wow, nak sedap mesej I. Asal dah nak kena sedap-sedap nak kena mesej kau, tak payah kan. Kalau nak sedap kan, kau macam ni je. Kalau kau nak sedap, kau datang sini, kau jumpa aku dan aku kau kau jap lagi aku kau cakap lagi macam tu. Kau cakap Engkau kalau aku dah jumpa engkau, aku pagi je macam tu. Kau jangan kau aku memang ambil ni kau aku ambil kau. Kau memang aku sikukan kau. Nak sedap-sedap kau tak ada kerja lain ke nak buat? Sekarang aku dah megah. Penat. Tahu kau penat ni. Aduh. Kau mesej lagi sekali. Kau buat. Aduh. Marahnya Marah. Okey, kat mana kita ni? Lama tak nampak dia tu. Kawan lama. Maklumlah dia buat open house tak ajak. Dah habis lagi baru nak ajak kan. Nak sedap-sedap PM lah nanti datang makan rumah terbuka. Sebab tu saya marah. Saya marah sebab dia macam tu. Time dulu kau tak nak ajak open house, sekarang baru kau nak ajak. Kau kalau aku sekarang baru kau nak ajak aku ke? Sebelum ni kau pergi mana? Sebelum ni kau pergi mana? Sementara aku kat bawah, kau kat mana? Sekarang aku dah naik, aku dah ada nama, baru kau nak cari aku. Kau mana sebelum ni? Mana kau sebelum ni? Kau siapa? Okay. Itu saja luahan hati saya. Terima kasih Ina. Terima kasih. Sedung ke tak? Saya semua kot. Dah pakcik jangan bebel lagi. Siapa pakcik kau? Sejak bila aku kahwin dengan makcik kau? Sejak bila aku kahwin dengan makcik kau? Sejak bila aku jadi pakcik kau? Bila masuk? Aku watch me learn to fly, watch me learn to swim, watch me do everything for you. I don't know you. Berambus dari hidupku, pergi main jauh-jauh. Aku tak nak kau dekat sini. Pergilah menjauh. Jangan tengok aku, jangan duduk kat sini. Aku tak ada kena-mengena dengan kamu. Berambus dalam life aku. Nak sedap-sedap PM pakcik kau, PM. Sekarang kau tahu tak? Kau punca live aku selalu kena warning, selalu kena ban. Kau lah puncanya. Kau memang tak ada orang lain. Semuanya punca daripada kau. Kau yang buat aku musnah.
Kau yang buat aku jatuh. Kau yang buat aku hilang dalam radar. Engkau tak ada orang lain. Memang kau je. Memang kau. Engkau lah orangnya. Kau punca aku tak boleh buat live. Kau tak kau punca aku kena report. Engkau memang adalah sejenis orang yang tak pernah nak kenal budi. Engkau lah orangnya. Dekat live snooker aku nampak kau. Dekat live Ikmal Noor aku nampak kau. Kat mana-mana live aku nampak kau. Tak ada kat mana lagi. Kau tak ada kerja lain ke? Kau pergilah kedai makan. Kau pergilah cuci pinggan. Kau pergilah jadi housemate sama siapa. Kau pergilah sambung study. Kau nak kerja sedap-sedap PM ni buat apa? Hai. Dah ingat katil aku. Dah baru. Aduh. Ni kalau tak dapat layan lagi tak tahulah. Ni tak tahu nak cakap apa lah. Oh, thank you. Thank you Juliana Bahar. Ya, thank you. Sebelah setengah ketek ni. Lagi ambil air jap. Aduh, macam ni yang penat ni. Aduh, macam bersukan lah. Okey. Itu saja luahan hati saya. Okey. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Asal botol besar. Botol besar mau jadi isu ke? Botol besar mau jadi isu. Tak, dia macam ni. Kan dulu kan Araf pernah dehydrate, betul? Kan saya pernah dehydrate sebelum ni. So doktor nasihatkan saya minum satu hari 1 liter tu kena 8 botol satu hari. Jadi saya nak beli 8 botol satu hari tu saya malas. Jadi saya belilah yang besar ni terus. Satu botol ni ada 3 liter Is it? Mana dah tulis tadi? 4 liter 4,700. So saya beli 2 botol. Cukup lah 8 liter. Betul tak? Tapi masalahnya saya minum satu botol ni dalam 3 botol dekat satu hari. Still tangan saya kering, bibir saya kering, muka saya kering. What kind of thing did I need to do? Can't find a bucket? No, cannot. There's no bucket. There is no bucket in market. Naik lah. No. Kedah panas saya tahu. 2 kali ganda KL dia punya panas. Saya tahu. Cameron Highland pun dah tak sesejuk dulu. Genting pun dah tak sesejuk dulu dah. Araf relax. Okay. Saja je sebenarnya saya. Bila lagi korang nak tengok Araf macam tu, kita kena jadi diri sendiri. Kita jangan jadi orang lain. Kita jangan jadi fake. Okay. Saya harap DMA Islam notice saya. Kita jangan jadi fake. Kita kena jadi manusia, tau. Kena jadi manusia yang jujur. Oh, thank you. Thank you Akila. Thank you Nela. Tak tahu nak buat apa dah. Linas. Watch me learn to fly. Watch me learn to swim. Watch me learn hiking. Watch me learn camping. I can run 100 meters for you, darling. Oh yeah. Okay.
Aku apa penat dah aku. Korang jangan komen nampak ketiak pula Korang aku kagak Kejap. Semput. Hai Acap, kenal tak bro? Yo, what's up Cica? Cica pun boleh. What's up Ca? How are you? You good? Don't see no time man. Segan lah. Why segan? Kenapa segan? Kenapa awak segan dengan Araf? Saya okey je. Mengapakah kau segan dengan diriku ini? Katakan kau mahu, katakan kau suka aku. Ku menunggu. Usah kau segan dengan diriku. Jangan kau malu-malu memanggil diriku. Ku sentiasa menunggumu, ku sentiasa menantikan kamu, sayangku. Yeah, oh yeah, baby, yeah. Kau buatku rasa tak menentu. Kau buat aku tersenyum tersipu malu. Kau membuatku, kau memberikanku rasa cinta di hatiku. Dah. Sebenarnya saya tengah cari pick saya. Mana hilangnya? Marah-marah tadi hilang pula pick aku. Dah lah pick tu adalah my favourite. Esoklah aku cari. Aku jatuh. Oh ada. Okay. For you guys punya information, saya pakai pick ni, pick purple ni since ni tak, this is literally fact about me. Saya pakai pick ni since I was 17. This pick. Sebab apa saya pakai dia? Sebab dia dah bengkok. Okay. Dia lembut satu. Lembut. And sedap main. Walaupun dah lama saya main, dia tak terasah tau. Cuma dah ada rasa tajam-tajam. Dia cuma tak terasah kat sini. And tak tahu lah, dia ada satu, you know, bila saya main dia ada bouncing dia punya tu. Saya tak tahu mana saya nak dapat lagi this pick. Saya tak tahu lagi kat mana nak dapat lagi pick ni. Sebab last saya beli masa tu kat Kedah kot, I think. Saya ingat saya lah. Yes, saya beli kat Kedah. Oh, no, it's not Kedah. Is it in KL? Yeah. So this pick is like sekarang 19, 20. Dah 3 tahun pick ni dengan saya. Saya macam wow, aku dah jaga barang rupanya. Awak tak tidur lagi ni? Okay, sebab saya dah lock live saya pukul 11.30 saya end. Okay. Kedai muzik mungkin ada jual. Tak, saya nak cari yang ni juga. Sebab dia tak ada jenama. Dia tak ada jenama. Cuma size dia adalah I think 0.8, I guess. I don't know, I don't remember. But the feeling is there, no? You know what I mean? Korang ada tak jenis, thank you. Korang ada tak jenis kawan-kawan korang yang selalu cancel last minute? Ada tak? Dah plan apa semua, tiba-tiba dia cancel last minute. Ada tak? Ada? Okay, saya nak bagi satu pesanan lah untuk dia kan. Korang hantar video ni kat dia. Okay, korang record, okay?
Kau tu tak. Saya gurau. Dia orang tu kan dalam makan free kan, duit minyak pun tak bayar. Lepas tu boleh cancel last minute. Orang mengharapkan duit tong-tong tu dengan dia sekali. Tiba-tiba hari kejadian tu dia tak muncul. Dia biarkan yang lain-lain tu tersidai. Dia mengeluarkan semua duit tu untuk dia seorang. Faham tak? Kau faham tak? Kita semua dah bajet dengan dia sekali. Okey, RM70 bagi 6. Semua naik satu kereta. Dan 2 orang lagi naik motor. Macam tu. So memang dah bahagi bajet nak pergi camping, bajet nak duit minyak, bajet nak duit makan, duit barbecue, arang apa semua. Tiba-tiba kau boleh cancel lagi setengah jam. Weh, sorry doh, aku tak ikut. Kau boleh je cakap sehari sebelum kita nak sewa kereta, sehari sebelum kita nak book tapak camping. Kau boleh je buat benda tu sehari sebelum, okey? Kita ni mengharapkan duit tong-tong kau tu. Tiba-tiba kita kena buat keluar duit lebih. Kau faham tak? Duit minyak dah lah naik harga sekarang. Kau tahu tak berharganya RM1 tu kalau kau tak ada? Kau jangan jadi macam budak. Aku main 10 minit lah. Kau dah bayar RM2. Memang tahu kan? Aduh. That's the story lah. Dan ada satu lagi. Kalau kita pergi tandas, ada seorang kawan ni. Seorang kawan ni mesti selalu kacau kita kat tandas. 1, dia tutup lampu. 2, dia ketuk-ketuk. 3, dia selalu selak pintu tandas tu dekat luar. Betul tak betul? Betul. Itu baik kau ambil kepala dia. Kau ambil kepala dia kat sini. Kau ambil kan, kau goncang. Kau cari dalam kepala otak tu, mana kamu dalam kepala otak dia, mana pelajaran dia belajar daripada kecil sampai ke besar. Buat orang macam tu. Kau cari, kau pusingkan, kau telingkan kepala dia, kau tengok lubang telinga dia, kau cari manakah adab dan pelajaran yang dia belajar masa kat sekolah tu. Tak ada. Kau buka, kosong. Kau buka, memang kosong. Otak dia memang kosong. Itulah dia orang-orang yang susah kita nak percaya sebenarnya. Kau buka, kosong. Tolonglah memahami masing-masing punya perangai ini. Nak marah ke nak meluah ni lah, dua-dua. Lepas tu tolonglah stop buat cerita. Kalau kawan-kawan, Wani, thank you Wani. Tolonglah kalau dalam group of lepak kan, saya mostly lah, okay? Saya faham. Tapi masalahnya group tu memang semua handsome, memang semua ada rupa kan, semua ada ciri-ciri untuk memikat seorang perempuan. Ini tidak. Bila aku tengah duduk, aku baru duduk, aku tak buat apa-apa, aku minum teh ais. Adalah dalam grup girl yang tengah nak lepak meja sebelah tu, Arab pula. Raf, mata Raf. Aku tengah minum teh ais. Aku tak buat apa-apa pun. Aku minum teh ais. Tengah minum, tengah makan, kau boleh cakap Araf. Yang member depan aku tu mata dah macam ni. Bukan mata, tengkuk dah macam ni dah. Asal nama aku juga naik? Kenapa nama aku? Kau kenapa? Lepas tu kau mesti ada satu kawan ni. Saya bukan cakap apa lah, okay. Ni kawan saya lah, kawan-kawan saya, my circle of friends lah. Seorang kawan ni, okay, kita tengok muka biasa-biasa kan, dia bukanlah saya nak ejek dia, tak. Memang muka dia kalau kita tengok macam susah nak ingat kan, tak ada special kat muka dia, faham tak? Dia pakaian pun macam tak nak pakaian hari-hari tu kan. Tapi dia adalah seorang yang boleh mentapau semua awet-awet yang dekat kedai mamak tu hari tu.
Dia lah seseorang yang hari ni awet lain, esok awet lain. Itu dia. Macam mana kau boleh buat macam tu kan? Aku cakap kat kau, kau adalah orang yang bersalah dalam grup tu, kau tahu tak? Lepas tu kau petik nama aku. Nama aku. Aku juga yang dipersalahkan. Engkau yang try semua awet tu. Engkau yang try semua perempuan yang kau jumpa. Kau tiap-tiap hari kau tukar awet lain ajak lepak. Asal aku juga yang kau petik nama aku. Kenapa? Aku datang minum teh ais, roti telur 2, banjir kari ayam. Otak mana otak? Inilah spesies yang saya cakap tadi tu. Kalau kita teleng dengan kepala dia, kita buka lubang telinga dia, kita tengok otak tak ada. Tak ada. Ya Allah, kenapa? Kenapa aku yang selalu jadi bahan benda tu? Kenapa? Why me? Why me? Okay, itu saja pesanan-pesanan daripada Arwah Muhammad. Ya. Okay. Banyak baran arah malam ni. Thank you Naila. Saya bukan baran. Saya just, this is my character development. Okay. Sebab kalau betul-betul korang semua kenal saya macam ni. Sat. Okay. Dah makan belum? Dah. Sekejap. Baik. Takutlah tengok Araf hari ni. Biasa, saya okey. Ini saya. Inilah saya. Kalau saya duduk kat luar, saya macam tu. Ini adalah character development. Ini adalah character development yang saya tak tahu pun ada watak dalam diri saya. Okay. Mana ada mute? Saya cakap dari hati. Aduh. Okay, kita ada berbaki 10 minit lagi. Jadi marilah kita tamatkan live kita dengan relax. Okay, bertenang. Korang semua kena bertenang. Semua ambil nafas. Lepas. Ambil nafas. Okay. By the way, siapa yang minat One Piece kat sini? Tolong cerita kat saya kejap. Siapa? Siapa minat One Piece? Siapa minat Luffy? Siapa minat Zoro? Siapa minat Nami? Siapa minat Sanji? Siapa minat Vivi? Siapa minat Nick Robin? Siapa minat Chopper? Siapa minat Usopp? You know, that character. Okay. Aku tak tahu diorang kan, diorang adalah karakter yang berkuasa tu. Diorang kuat. Tapi at the same time, diorang ni macam tak ada otak. Kau faham? Tapi okey sebenarnya. Tapi itulah, kalau diorang tak ada otak, tak jadi cerita. Kalau diorang ada otak, tak jadi cerita. Satu lagi, cerita tu dia ketagih tau. Saya tak minat mula-mula, tapi bila saya tengok episod 1, episod 2, dia macam, apa nak jadi dengan diorang ni? Apa nak jadi dengan diorang ni? Sampai hari ni saya dah mula minat dengan karakter tu. Saya dah minat cerita tu. Saya dah sampai episod 200 lebih dah. There's more to go, okay? There's many more to go. Yeah.
Macam minat karakter Zoro lah. Zoro dia macam chill guy, tapi at the same time dia funny. Tapi dia more tu serius lah. Tapi dia paling banyak hilang dalam cerita tu sebenarnya. Dia yang mengembara seorang-seorang. Lepas tu kan nak kena cari dia pula. Araf sakit tak makan ubat ke? Ada certain ubat tu lah. Tapi saya tak allergic lah dengan ubat. Ada puzzle pula. Alah. For your guys information, okay, dia dekat KL lah. Ni for me lah. Bila ada someone said like, weh, kau ni idaman aku tu. Kau lelaki idaman tu. Kau idaman sangat macam tu kan. Actually it's triggered me lah. Okay, sebab idaman dekat Kedah is a lori sampah, you know. Betul tak betul? Mana orang Kedah? Is it real or not? Okay, ini untuk saya lah. Tapi dekat Kedah ada lori sampah name idaman. Ataupun yang tengah tukar sampah-sampah, idaman. Dia apa yang triggerkan kat saya adalah dia macam, Raf, kau idaman tu. Saya macam, kau nak cakap aku lori sampah ke apa? Aku lori sampah. Dia macam tu. Sebab tu orang Kedah dekat sana dia panggil, hang idol je. Hang idol lah. Hang idola mat. Dia idola, dia idol. Dia tak hang idaman lah. Idaman tu kalau nak kena marah, baik hang yang sopan idaman tu. Macam tu. Itu. Tapi tak apa, saya faham je orang KL lah ni macam, kau idaman tu. So I know what idaman means, just triggered lah. Dia macam proses kejap macam, idaman. Okay. So guys, lagi 7 minit. Kita ambil nafas sama-sama. Kita breathe sama-sama. Sebab saya lapar. Saya nak order makan ni. Sebab tu saya minta lain. Tak ada ragu. Korang semua jangan terasa tau dengan gurauan-gurauan Araf ni. Araf tak serius pun sebenarnya. Kalau nak cakap macam awak tak kat gambar, Araf cakap tak nak kan. Just a joke, okay guys. It's just a joke. Okay. Tapi maaf lah kalau ada terasa ambil hati ke, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa dalam live ni, ataupun saya ada buat joke yang macam tak berapa nak kelakar kan, tapi korang layankan aja. I'm so sorry guys, because I'm not a comedian. Okay, I'm a singer for now. I'm a singer menawan keluarga bahagia. That's a brand, but I'm a singer lah. Oh, thank you. Saya dah pakai topi, tapi topi lagi. Singa ke? Ya, saya singa. Cuma saya tak ada tudung. Thank you Kak Ima. Thank you so much. Watch me learn to fly. Watch me learn to swim. Whatever you do, I don't care. Just go without me. Dan aku tak bisa. Okay, saya kena end awal sebab saya dah lapar sangat, saya kena makan. So I think itu sahaja daripada saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana sudi berhibur dengan saya. Maafkan saya jika saya ada terkasar bahasa, terlepas kata, dan juga mengeluarkan perkara-perkara yang tidak elok lah dalam live ni, okay? Tapi saya harap yang mana elok, yang mana boleh dijadikan pelajaran dan pengajaran dan jadikan batu sempadan, sila terima. Jadi itu saja pada saya hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Good night. Bye bye. Love you guys. Bye. Bye bye. Oh, Linas. Thank you Linas. Ja. Yeah. Thank you. Yes. Bye. Bye.
Bye-bye. And yeah, bye-bye.